Hai, jumpa lagi masak ketika. Kali ni saya nak masak rendam ayam tua. Paling simple sekali. Bahan pun pakai sikit sahaja. Okey, kita tengok bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan dia: 1 genggam halia, kunyit hidup, serai, bawang putih. Ni nanti kita kisar. Okey, saya pakai cili bo sahaja. Cili api hijau, cili api merah. Okey, ni nanti kisar juga. Bawang besar hiris 12 biji. Hiris nipis-nipis. Okey. Santan 1 kilo. Santan kotak 1 kilo. Kalau nak pakai santan biasa pun boleh juga. Okey. Dan daun kunyit serta daun limau purut. Okey, ayam tua 2 ekor. Saya potong 10. Terpulang pada anda nak potong banyak mana. Okey. Okey, bahan-bahan ni halia, bawang putih, kunyit kita kisar halus ya. Tengok bahan-bahan tu. Halia dalam segenggam. Okey, serai kita ketuk sahaja. Nanti kita terus masuk. Okey, santan, jom kita nak mula masak dah. Santan 1 kilo. Okey, ni bahan-bahan kisar tadi. Halia, bawang putih, kunyit hidup. Okey, kita kisar cili api dengan cili bo. Kisar halus ya. Okey, ni dah siap kisar. Terus masuk ke dalam bahan-bahan tu, dalam kuali. Masuk serai. Masuk bawang hiris. Dia kalau kisar dia tak berapa sedap sangat. Bawang hiris tu lah untuk serdak dia, serdak rendang. Okey, masuk daun kunyit. Masuk daun kunyit ya. Kita pulang nak letak banyak mana. Okey, kita kacau rata dulu bahan-bahan ni. Bumbu-bumbu ni kita kacau rata dulu sebelum kita masuk ayam tua. Okey, kita masuk ayam tua. Ayam ni saya potong 10. Seekor potong 10. Okey, kita kaul pula bahan-bahan bumbu-bumbu tu dengan ayam tu. Semuanya tercampur rata. Bumbu-bumbu tu dengan ayam tu. Nanti kita boleh hidupkan api. Okey, dah mengelegak sikit dah. Permulaan masak. Kita kacau lagi. Kalau ada minyak jelantah, minyak bekas pakai dekat rumah, boleh letak kat dalam ni. Kadang-kadang minyak tu ejen dia untuk melembutkan ayam tua tu. Sebab tu kalau kita tengok kat luar negara, dia orang masak benda yang keras-keras, daging ke ayam ke, dia orang letak minyak banyak. Nanti di hujung dia orang angkat minyak tu buang. Sebenarnya untuk lembutkan daging.
dan ayam. Okey, dah mengelegak dah. Nampak minyak dah naik sikit dah. Kena jaga dalam tahap ni, kena jaga. Takut nanti rendang kita hangit. Kalau di Indonesia dia panggil gosong. Kalau di Malaysia panggil hangit. Hangit. Minyak dah keluar dah. Tu minyak keluar. Kacau lagi. Nanti boleh cuba makan dengan lemang, dengan pulut, dengan nasi empit. Okey. Okey, sekejap lagi kita jumpa balik. Dah kering sikit dah. Kita letak daun limau purut. Masuk limau purut. Okey, kita masuk limau purut. Kacau lagi. Kuah dia dah mula pekat dah. Kalau buat kenduri, tahap ni dah boleh angkat dah. Sebabkan orang nak banyak kuah. Okey, jumpa balik kejap lagi. Makin kering lagi. Muka, rendang pun dah nampak hitam dah. Tu minyak dia keluar. Saya tak pakai krisik ya. Daripada hangit sikit-sikit tu, dijadikan krisik naik ke atas. Apa yang jadi hangit tu sebab bawang. Kalau ada pakai kelapa segar, hampas kelapa tu jadi krisik. Okey, sekejap kita jumpa balik. Okey, dah kering betul dah. Kalau rendang style saya, kalau tak pakai krisik pun dia hitam juga. Okey, masuk garam secukupnya. Masuk gula secukupnya. Okey. Jangan banyak sangat. Saya ni dalam ni saya guna garam 2 sudu teh sahaja. 2 sudu teh. Sebab rendang ni dia makin kering, dia makin masin. Dah ke mana pula dah orang tukang kacau. Ni mesti ni chef lupa tutup button off video. Oh, dia pergi buat asam jawa. Okey, kita masuk asam jawa sikit. Okey, sekejap lagi kita boleh angkat dah. Okey, sekejap lagi kita jumpa balik.
Okey, ni dah masak dah. Jomlah kita plating sedikit. Plating ala-ala kadar je. Okey. Peha menjadi rebutan dengan type. Comot. Okay, selamat mencuba ya resipi daripada masak apa kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum. Cuba tau. Bahan simple je.